Saya Nur Iris Arisa binti Muhammad Mazni daripada TV PSS SK Bukit Minyak ingin membuat liputan program pelancaran Ihya Ramadan pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Waalaikumsalam Adik Aris. Apakah harapan Tuan Guru Besar terhadap program Ihya Ramadan tahun ini? Alhamdulillah untuk semua warga SK Bukit Minyak, terutamanya putera dan puteri sebumi, kesempatan Ramadan yang hadir dalam diri kita ini pada tahun ini kita gunakanlah sebaik-baiknya untuk melaksanakan semua ibadah, berpuasa dengan baik, mengerjakan solat tarawih dan bersedekah. Selain itu sedekah pada bulan ini, kerana pada bulan ini Allah Ta'ala menjanjikan 1000 pahala untuk sesiapa sahaja yang membuat amalan-amalan yang baik pada bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Encik Sariman. Assalamualaikum. Boleh Tuan jelaskan bagaimana sokongan yang diberikan oleh PIBG kepada program ini? Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi memberi ruang kepada saya selaku NYDP PIBG mewakili keseluruhan PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Minyak. Seperti mana yang kawan kita tadi menyuarakan bagaimana sokongan PIBG kepada pihak sekolah. Alhamdulillah dekat ni dengan adanya kerjasama PIBG, ibu bapa dan sekolah sekolah, kita dapat membantu dan menyokong segala aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, terutamanya pada program Ihya Ramadan ini. Jadi untuk memberi kata sedikit sebanyak lagi boleh memberikan dan memantapkan dan menyemarakkan lagi ukhuwah di antara ukhuwah Islamiah antara warga sekolah dengan masyarakat, dengan ibu bapa. Jadi adanya PIBG, kita dapat menyalurkan segala apa orang kata maklumat terkini berkenaan dengan program Ramadan kepada ibu bapa. Walaupun kita dah beri kepada pengetenangan kepada murid-murid, tapi lebih memantapkan lagi kita memberikan kepada ibu bapa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana program ini membantu meningkatkan kefahaman murid tentang amalan-amalan murid di bulan Ramadan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Okey, berkenaan yang soalan yang Iris tanya tu, yang program kita ni boleh banyak meningkatkan kefahaman murid tentang agama Islam ni, nilai-nilai murni ni. Kerana dalam program Ihya Ramadan ini kita ada banyak aktiviti, antaranya kultim. Tengok di sini ni kita dah di banner ni telah tulis kultim. Kultim ni satu yang ilmiah, yang maklumat tentang puasa di bulan Ramadan disampaikan kepada murid. Ceramah Ramadan ni semua ni yang boleh mendatangkan kebaikan kepada semua murid-murid di SKBM ini. Ceramah Ramadan. Kita jemput jemaah luar ni. Kemudian benda apa lagi, tadarus Al-Quran. Itu semuanya yang baik-baik belakang lah. Kemudian lagi apa lagi? Radio Islami, zikir pagi. Semua itu menjurus ke arah kemenjadian murid-murid di sekolah SKBM. Okay. Saya rasa itu antara-antaranya. Kemudian lagi satu lagi, infak sedekah amal jariah. Di sekolah kita sediakan tabung. Murid-murid yang ada rasa yang nak sumbang semangat untuk Ramadan, boleh dialu-alukan. Tiada paksaan, dialu-alukan. Siapa yang sumbang dia dapat pahala. Itu saja. Itu program yang kita laksanakan di sekolah ini, di mana semua program-program itu ada kebaikan dia kepada murid-murid kita semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.